sebelum meneruskan QA ini, terlebih dahulu saya Azlan Muhammad Azim, bapa kepada Muhammad Saiful, iaitu anak saya, anak kandung saya ingin meminta maaf kepada beliau di atas apa yang berlaku ini. Saya tidak berniat untuk menginai atau mengkhianati anak kandung saya sendiri. Saya tetap akan bersama beliau dan anak-anak saya, Tati dan juga Su, kerana mereka adalah anak kandung saya. Kasih sayang saya tidak berbelah bagi sehingga ke akhir hayat. Saya juga menghargai kenyataan anak saya Muhammad Saiful yang beliau masih menghormati saya dan menyayangi saya sehingga ke akhir hayat. Terima kasih saya ucapkan, because I love them very much. Bukan bermakna saya meretiri Parti Keadilan, saya akan menyisihkan mereka. Kasih sayang saya tetap seperti dahulu sehingga ke akhir hayat. Terima kasih ya. Saya sebagai rakyat Malaysia berhak membuat keputusan untuk diri saya. Saya telah memikirkan sedalam-dalamnya keputusan saya dan apakah implikasi saya dan lain-lain. Saya mengikuti perjuangan PKR telah lama, sebagai saya nyatakan tadi, dan saya berfikiran ini adalah masa yang tepat untuk saya menyertai Parti Pakatan Rakyat dan menyokong perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membuat perubahan. Itu saja. Terima kasih. Saya tidak berhak untuk menahan apa-apa segala tomahan daripada orang ramai. So biarlah apa-apa kenyataan yang dikeluarkan oleh because semua rakyat berhak untuk menyatakan pandangan masing-masing. Ya, saya menerima pandangan mereka. Terima kasih. Cik Azlan, tahun 2008 Cik Azlan berpihak kepada anak Cik Azlan, Saiful. Okay, sedangkan waktu itu, hari ini statement Cik Azlan mengatakan Cik Azlan memberi sokongan penuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Jadi, adakah sebelum itu Cik Azlan tidak fikir sebenarnya sebelum membuat statement 2008? Kita kena fikir, kita kena berlaku profesional dalam hal ini. Ya. Apa yang saya lakukan sekarang adalah menyertai sebuah parti politik. Tidak ada kena-mengena dengan kes mahkamah yang dihadapi oleh anak saya. Ini adalah penyertaan saya di dalam parti politik. Kebetulan saya menyertai Parti Keadilan Rakyat yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kalau saya menyertai parti politik sebelah sana, tentu tidak ada isu. Ya, itu saja. Terima kasih. Cik Azlan, sekiranya Cik Azlan tahu Saiful, apa yang didakwa Saiful tidak benar dan fitnah, kenapa Cik Azlan tak ambil tindakan menghalang Saiful daripada melakukan sumpah laknat? Dan soalan kedua, adakah Cik Azlan sendiri berani melakukan sumpah laknat mengatakan yang Cik Azlan yang benar? Ini soalan yang saya expect akan ditanya oleh para wartawan. Ya. Saya mempunyai prinsip yang jelas dan saya telah tegaskan di dalam kenyataan akhbar saya pada 8 hari bulan. So
saya tak mau mengulas apa-apa, dan saudara-saudari cubalah memikirkan apakah kenyataan yang telah saya buat. Terima kasih. Cik Azlan, sebelum ini Cik Azlan menyokong tindakan Sabuan ini tentang menuduh Datuk Seri melibatkan. Tapi hari ini juga Cik Azlan beritahu yang Cik Azlan jelas kata yang berjalan di pihak benar. Jadi, adakah Cik Azlan rasa penjelasan Cik Azlan ini boleh membuat rakyat Malaysia sokong Cik Azlan ataupun percaya atau tidak percaya kepada Cik Azlan? Terima kasih. Tujuan saya buat kenyataan akhbar tu bukannya bertujuan saya untuk rakyat menyokong saya. Terpulang kepada masyarakat untuk mempercayai kenyataan saya. Itu adalah pendirian saya. Sebagai bapa, saya tahu dengan lebih jelas apa yang berlaku di belakang tabir yang orang lain tidak tahu. So, penjelasan saya jelas di dalam kenyataan akhbar saya pada 8 hari bulan. Ya, terima kasih. Dalam kenyataan akhbar ada menyebut peranan yang dimainkan oleh pegawai khas kepada Perdana Menteri. Adakah peranan pegawai khas ini termasuk membiayai operasi fitnah atau liwat dua ini? Mana ada, is there money involved? Saya tak mau mengulas apa-apa tentang itu, tetapi kenyataan saya adalah jelas. Dalam di sebalik kes liwat 2 adalah Haril Anas Jusuf. Itu saya boleh bagi statement. Ya. Lain-lain saya tak boleh bagi. Terima kasih. Cik Azlan, tadi ada satu soalan yang you belum jelas dengan you belum jawab dengan jelas, dan atau wartawan yang tanya you adakah you sanggup sumpah laknat sebagai anak. Ini soal sumpah-sumpah ni sebenarnya kalau kita tengok dalam sejarah Malaysia pun dah banyak orang bersumpah tu bersumpah ni. Jadi saya tidak akan bersumpah dan saya tegas dalam kenyataan akhbar saya itu. Terima kasih. Tapi berani kan, kenapa takut sumpah? Saya tidak takut. Kalau sumpah boleh membersihkan, mahkamah tak payah ada. Kalau saya takut, saya tidak akan memberi apa-apa kenyataan akhbar pun. Lebih baik saya diam. Can we take one last question before one last? Orang mengenai yang dulu Cik Azlan beria untuk program negara buat layan semula. Seulas sekali. Oh, itu hak mahkamah. Ya, itu hak pendakwa. Saya pada ketika itu adalah apa-apa dan saya tidak boleh buat apa-apa. Hanya pihak program negara saja yang boleh membuat rayuan. Sekarang permohonan telah dibuat dan kes rayuan akan didengar pada bulan 6. Itu saja. Saya tak boleh